And then to those yang, sorry to say lah kalau korang yang ada mak tapi tak jaga pantang korang, yang korang kena buat sendiri, and that's why korang rasa macam tak tahu rasa dihargai, I cannot say anything lah. Saya kata saya penat kerja. Benda ni bukannya main-main. Kalau main-main, tak melibatkan emosi, tak melibatkan rasa, tak ada masalah. Allahu Akbar. Ada ke aku cakap tak function? Tak keluar dari mulut aku pun, mulut korang cakap. Bang. Dah lah penat kerja. And then balik penat. Anak pula nak tidur, bangun, tidur malam. And like you guys, kerja government ada timing. Masa kita orang ni, kau time awal nak habis pukul 12 ke, pukul 1, pukul 2 ke, korang tahu ke? Apa akan jadi seterusnya? Apa yang korang akan cakap seterusnya, itu terpulang pada awak. Okay? Yang akan jadi lepas ni adalah saya yang kena face ke depan. Ukasha Sendro sekali lagi jadi bualan panas di media sosial. Baru-baru ini, pelakon cantik ini dikatakan seolah-olah menyindir suaminya, Kamal Adli. Kononnya tak function sebagai suami. Namun Ukasha tampil menafikan tuduhan itu. Katanya dia langsung tak pernah cakap begitu dan apa yang disebarkan hanyalah salah tafsir netizen. Ukasha turut minta semua hentikan fitnah dan hormati rumah tangga mereka. Mak saya nak mak saya ada. Nak cakap, I don't mind. Yes. Yang ada dengan saya time tu, yang ajar saya macam nak menyusukan, macam mana nak tidurkan anak. Sebab mak saya dah ada 7 orang anak. So kepada sesiapa yang belum ada isteri tapi rasa macam bijak sangat nak bercakap, and then to those yang, sorry to say lah kalau korang yang ada mak tapi tak jaga pantang korang, yang korang kena buat sendiri, and that's why korang rasa macam tak tahu rasa dihargai, I cannot say anything lah. This is how I feel towards my mom. And I rasa macam pity her, sebab lepas dia jaga 7 orang anak, and she's also a single mother, 7 orang anak, single mother 7 orang anak yang dia besarkan. Dan I tambah pula dengan anak I yang baru ni, I mestilah kesian. So korang mana-mana yang nak screenshot benda ni, or nak ambil half-half ke apa ke, terpulang. Puji mak sendiri pun salah, burukkan mak sendiri pun salah. Aku tak faham lah kenapa dunia sekarang ni. Start kerja lain, sibuk tak nak tengok benda yang negatif. Sibuk nak nampak benda yang tak betul. Padahal bukannya mengutuk siapa-siapa. Tak kutuk pun. Tak even talk about anyone pun. Tak ada mention nama siapa-siapa pun. I just mention nama mak aku yang ada dengan aku time aku tengah patang. Is that wrong? Is that wrong? Aku tak pernah hasil lagi. Is that wrong? Bila kita rasa macam ada orang yang ada dengan kita, bila kita letih, penat, so benda, faham tak? So sorry lah kalau korang ada mak yang tak rasa nak jaga korang bila korang pantang, or awal-awal dah suruh pantang sendiri. And rezeki masing-masing lah. Kalau dapat suami, kalau mak mertua macam ni, ataupun mak sendiri yang tak nak jaga, mungkin rezeki korang suami yang jaga korang. Benda macam tu lah. Or maybe kalau suami tu berduit, dia hantar kat confinement center, confinement lady. Itu je. Apa yang kau tak faham? Ya Allah, saya makan banyak gila korang. Saya kata saya penat kerja. Benda ni bukannya main-main.
Kalau main-main, tak melibatkan emosi, tak melibatkan rasa, tak ada masalah. Korang yang tanya semalam, kenapa kurus sangat, kenapa caption macam tu. Yes, I'm explaining how I am. Suami tak function, kan korang cakap tadi dia kerja, cari rezeki yang halal. So yang siapa yang ada dengan saya? Mak saya ke? Allahu Akbar. Ada ke aku cakap tak function? Tak keluar dari mulut aku pun, mulut korang cakap. Bang. Yes, dah lah penat kerja. And then balik penat. Anak pula nak tidur bangun malam. And like you guys, kerja government ada timing. Pukul 8 pagi kerja, 5 petang, 6 petang macam tu balik. Macam kita orang ni, kau time awal nak habis pukul 12, pukul 1, pukul 2 ke? Korang tahu ke? Takkan semua benda I have to explain every single thing. About loyalty, it's about the picture. And asal lagu tu ada lagu Rihanna ke something like that. I tak ingat lagu siapa, but lagu someone. And cerita pasal Maria. Oh my god, korang. Just because of that, korang nak buat speculation macam tu? Okay. Now I understand. I tengah shoot apa sekarang ni? Pasal gambar tu. It's okay lah guys, tak apa. Lambat laun, apa akan jadi seterusnya, apa yang korang akan cakap seterusnya, itu terpulang pada awak. Okay? Yang akan jadi lepas ni adalah saya yang kena face ke depan. Okay? Dah mana cakap kurang. Mana yang suka, mana yang tak suka tak lihat paksa lah. Benda tu sedih-sedih. Okay? Assalamualaikum. Jangan lupa like dan subscribe untuk dapatkan lebih info-info menarik dari Kopi Panas.